Lepas saya mendengar dan menonton video daripada Ustaz Idris Ahmad. Datuk sikit, tapi waktu kita nak berhubung dengan yang kita ada memiliki kajian properti. Dah, Ustaz Hamid dah lama dah dapat tauliah. Kita sekarang ni kita nak, subjek kita ialah tauliah ada atau tidak. Syarat untuk nak lepaskan tauliah tak adalah dalam akta pilihan raya. Tapi di dalam negara sendiri, Jabatan Mufti sendiri ada tak syarat untuk satu-satu ahli wakil rakyat ke ataupun dicalonkan untuk perlu melepaskan tauliah? Bagi sekirat larang ahli politik mengajar. Okey, kita sekarang bincang, pada saya ialah kita bincang bab tauliah. Saya bincang sekarang ni ialah isu dia ialah Ustaz Hamid ada tauliah. Itu ya. Naib Presiden PAS, dia masih lagi tidak faham. Kita bukan mempersoalkan calon itu ada tauliah ataupun tidak. Soalnya adalah bagaimana calon ini mendapat tauliah di saat dia memegang jawatan di dalam politik. Sebab ini arahan daripada Sultan Perak. Mana-mana guru agama ataupun tenaga pengajar di negeri Perak yang ingin mendapat tauliah mengajar di masjid, surau ataupun di mana-mana sahaja di negeri Perak, syaratnya tidak boleh terlibat dan memegang jawatan di dalam politik. Soalnya sekarang, kenapa calon itu sedangkan dia memegang jawatan yang dipertua PAS kawasan Tapah tetapi tetap mendapat tauliah? Makna katanya calon Perikatan Nasional di PRK Air Kuning telah menipu ketika mengisi borang untuk mendapatkan tauliah ataupun menyambung tauliahnya. Kerana buktinya telah ada tauliah calon Perikatan Nasional ini sehingga tahun 2029. Startnya bila sambungannya? 2024. Makna katanya ketika tahun 2024, ketika sesi penyambungan tauliah itu, calon PRK Air Kuning daripada Perikatan Nasional telah menipu ataupun tidak declare dia telah memegang jawatan sebagai yang dipertua PAS kawasan Tapah dan pengurusi Perikatan Nasional Tapah. Jadi itu yang perlu difahami oleh Ustaz Idris Ahmad. Bukannya kami mempersoalkan ada atau tidak tauliah, tetapi kami bertanya soalan kenapa calon ini menipu Sultan, menipu Majlis Agama Islam, menipu Jabatan Agama Islam Negeri Perak untuk mendapatkan tauliah. Apa pula hukumnya Ustaz? Kiranya kita menipu dalam mengisi borang, walaupun kita memegang jawatan parti, tetapi kita menipu dan kita tidak menyatakan bahawasanya kita memegang jawatan di dalam parti politik. Adakah hukumnya halal ataupun haram? Itu yang dipersoalkan.